Sekarang kita dah lepas daripada apa gate? Yes, now kita dekat terminal antarabangsa dah naik bas. So bas the Aero Train tu dia sampai pukul 7 malam je. So lepas tu kita kena naik bas macam biasa. Maju tu kita pakai maju. Kena tangkap mic lebih jelas tu. Hi guys. Welcome to channel kami 4 orang. So ini trip di awal kali kedua untuk saya dengan Aina. So first time untuk Asrul dengan Nat. Okay, so planning dia adalah kita try achieve 8 hari 7 malam. Kita try achieve budget within 5k all in. Hotel, transportation, flight, shopping all in 5k kita try achieve. InsyaAllah boleh dapat lah. So sekarang ni kita sedang tunggu boarding gate untuk buka 12.25 sekejap lagi. Kita akan transit Dubai 4 jam. Sampai sana touchdown pukul 4.45 macam tu, 4.45 pagi waktu Dubai, which is pukul 9 pagi waktu Malaysia. And then kita akan fly pukul 9 pagi daripada Dubai ke Istanbul, Sabiha Airport. InsyaAllah sampai Istanbul dalam pukul 1 waktu tempatan lah, waktu Istanbul. Bila sampai sana nanti, stay tune lah, tunggu 8 hari 7 malam. Ialah first trip dengan Nat dan Asrul. Selama ni kita tak pernah jalan sekali kan? Tak pernah. So this is the first trip. Just enjoy. Betul kita buat apa? Meriah ya, ramai orang ya. Walaupun sekarang jam dah pukul 12 malam. So sekarang the new system is check bag dekat setiap gate sebelum masuk. Rasa sama, maybe dia nak follow macam international punya check in. Sebelum ni kan beratur panjang dekat depan sana. So this is Kela A1 at 12 AM. Kenapa ya? Hai semua, kita dah naik flight dah ni. Macam mana dah bersedia nak? Bismillah. Macam doa. Doa abang. Doa apa ni nak? Doa nak perjalanan lah. Oh, sekejap lagi. Oh, sekejap lagi. Sekejap lagi video. Nampak sangat dulu. Nice. 9 untuk ke Istanbul. Proses so far kita okey, tak ada masalah. Cuma sini bila nak transfer ke terminal 2 ni dia ada security check kan. Macam biasa security check semua nak kena buka. So far semua lah sini okey. Sebab tadi kita tak dapatkan tiket untuk ke Istanbul dekat KL. So dia suruh pergi ke transfer desk tadi. So memang helpful, senang, proses dia senang je. Just tunjuk pasport and then bagi flight number. Then dia bring boarding pass. Okay, stay tune, tunggu kat terminal 2 nanti kita update lagi. And
tu boleh. Dia ni ada Sini penalty. set matcha. Bukan masalah. Karak Masalah. chai dengan ni set breakfast dengan dosai, masala dosai 39 AED Cakap kuat sikit, tak ada mic. Tapi tosi dia guys, ada macam tak tahu masalah juga. Weh, dal dia sumpah. Nak menari rasa dia. Sedap sangat. Pekat gila. Pekat lah tu. Berisi yang. Patut harga dia mahal. Boleh. Kan? Boleh. Dia bukan macam mamak U-turn lah. Dia okey lah. Ya, nampak ada isi. Ni upgrade-nya. Kan aku guna tangan aje lah, geram pula rasa. Guna tangan awak dapat ni. Sebab dia Wait, ni tisu je. Hmm. Sur. Ingat Madinah. tu lah. Tak Sur faham. gila. Tak faham ini, tak faham. Sejuk, tak faham. Allah. Ah. Barulah Ida. Yang ni kan, aku rasa yang seorang jejaka tu buat lagi sedap. Yang tumpah-tumpah dia punya teh. Sedap lah, Oh, sedap. itu lagi sedap. Itu level lain bang. Itu level lain. Itu dia tak kosong bang. Dia ada isi. Hai guys. Hai, payah nak cakap sikit lah guys. Nervous pula. Tadi tak nervous. Dapat mic orang bagi jadi nervous sikit. So sekarang ni kita menunggu untuk naik flight lah ke Istanbul. Rasanya ni first time kami Asrul dengan Nat ni, pasangan baru tiba di sini. Pasangan baru yang tiba lah. Pasangan dah lama, tapi sampai kat Dubai ni first time lah. Sama lah aku, first time. Oh, selama ni direct straight. Oh. So kira kita ni empat first time turun kat sini. Oh, dia dah banyak kali. So mana kata kita tak salah lah pilih orang yang untuk plan kita punya perjalanan ni. Tu harap-harap bukit dia kurang sikit lah. Kalau nak. Wow, tengok depan. Oh, tengok view kita. Menarik. Belum. Cakap sikit. Wah, situ tu. Kat Malaysia pun kalau kita tengok je ni bukit tinggi je. Mana ada gambar? Sekarang kita dah sampai Sabiha Airport. Saja nak tengok suasana. Bukan yang besar tu ya. Kalau besar tu hadisnya. Aku rasa macam kena voice over je. Banyak tu bising masing. Kita baru sampai dekat Sabiha Airport. Sekarang cari ke pintu 3 untuk pergi ke metro. Ya. Depan tu siu. Okay guys. Oh, dia ada dah solat. Prayer room. Ödeme için kare girişi yapınız veya kartla ödeme için kredi banka kartı tuşuna Ini dapat basınız. guna dapat dua atas lah. Kartı tuşuna basınız. Yüklemeniz gerçekleşti. Betul.
akan ambil kat Europe Dubai, Istanbul Airport lah, jadi sambil SAW. Alhamdulillah ikut time. So sekarang kita dekat dalam metro Razak Bahia Airport ni. Kita nak ke hotel kita, area Yeni Kapı. Lebih kurang Pol Istanbul lah. Dan dia dekat dengan metro lah sekarang. So perjalanan dia lebih kurang dalam 43 minit untuk sampai ke, kita kena dua train lah. Satu train yang metro M4, satu lagi Marmari, train bawah laut, so kita sampai ke bawah laut 21 stesen kurang lebih 3 minit lah. Okay, so nanti kita ambil lagi bila kita sampai stesen tu. Sekarang ni layan dulu. Next station, Ayrılık Çeşmesi. Change for Marmaray. Kita akan naik tukar train ke Marmari. Marmari, Ayu. So yang ini ialah metro di bahagian ASEAN. Laju kan? Okey. Sekarang kita akan naik Marmari. Marmari ni train bawah laut. Train bawah laut. First time kita on try lah. So, marilah kita try. Marmari. Lalu juga. Kesejukan. Tak payahlah asap. Tak ada rasa guys. Tak ada. Dia masuk sikit guys. Stesen Yeni Kapı. Metro station. Cantik kan? Macam Coliseum atas ni. First time juga sampai sini. Sebelum ni naik train lain. Ni macam ada unsur-unsur sejarah dekat stesen ni. Video guys. Hujan guys. Ada. Dia tunggu apa? Nah, Air semua. Kembali air lagi. Kali ni kita nak try nasi pulut yang tak pernah rasa lah. Try rasa dulu nasi pulut ni macam mana. Not bad. Tanjak. So hari ni Aina dengan Amy bawa kita orang pergi makan dekat apa nama restoran ni? Sultan Ahmed Kofte Sisi. Ramai kata dekat Google restoran ni yang makanan dia sedap-sedap lah. Antara yang sedap lah. So hari ni kita nak try. So Try antara nasi. yang kita orang order ni ni Nasi pulut. nasi dia. Nasi dia macam pulut sikit. Sebenarnya pulut kot. Lepas tu yang ni Sekejap. beef kofta. Kofta. Dia lebih kurang macam apa? Meatball daging ya. Lepas tu kita ada lentil soup Wah. dan juga salad, mix salad. Campur. So kita akan rasa dulu nasi. Dah rasa, nasi dah rasa. Sekarang ni nak rasa mix salad.
Fresh. Ini mi salad fresh. Rasa kari ya? So kita try roti ni dengan dia punya ala-ala sop kat sini. Kena peradimau dulu. Macam mana pergi dia? Rasa terus. Okey. Tak tahu ni agak apa. Terlalu sedap. Dia tak ada rasa, tawar. Dia tambah garam dulu. Makan roti okey. Makan roti ni ada masin sikit kot. Makan roti cecah okey. Okey, ni rasa sikit-sikit. Ni cecah dengan roti okey. Lentil soup ni apa? Okey. Kita try ni. Meatball daging kalau Malaysia panggil lah. Kalau sini nama dia lain. Costa. Try meatball daging saja. Tak perlu ada letak nasi. Rasa daging macam bakar. Rasa dia punya macam arang-arang sikit tu. Dia rasa smooth lah. Letak garam naik tau. Ya. Tak tipu ke? Tak garam jadi tu. Jadi bang. Tak garam jadi. Tak try. Tak garam. Jadi dia lain. Tak tipu je. Not bad. Seronok siap. Panjang dia. Jom lintas. Sampai. Jom. Nak beli mineral tak? Nak mineral tak sejuk. Mineral tak sejuk. Kan? Sampai 100. Kira 100 lah, kira 100 lah. Sampai tu? Kira 100 lah, tak bawa.